Ibu, saya rindu ibu. Syak janji akan cari cara bayar hutang kas perubatan ibu. Syak janji. Wah, anak yatim tengah berjualan lah. Berapa ya jual? Sekilo RM4 bang. Kilo RM4? RM4 depan sini. Dah weh, jom lah. Bang, apple tu belum bayar lagi. Sebiji pun nak berkira. Dekah lah. Jom lah weh, belah lah. Malas layan anak yatim. Mamat ni, memang tak ada hati perut betul lah. Sanggup dia buat isyuk macam tu. Kalau aku jumpa dia kan. Ish kau ni, tak semua benda nak kena gaduh. Kita dah rakam, boleh je cerita kisah pasal Isyad ni. Apa kata kita buat video pasal Isyad. Kita kisah sebenar dia, biar orang ramai datang beli, kita bantu dia bangkit semula. Okey, jom. Jom. I'm not in a mood, cause my flight delayed. So I jumped on a private jet and I'm asking a pilot the ETA. Lambo parked on a landing strip, everyone in my gang and my DJ paid. Why is my man talking about inshallah? These times he don't even pray. Why is my man wearing a Jesus? Cantik apa ni? Bang. Saya nak beli sekilo bang. Boleh. Sekilo berapa bang? Sekilo RM4 je dia. Oh boleh. Dah bang. Bang. Ya. Sorry. Terima kasih bang. Saya beli. Alhamdulillah. Cukup juga nak bayar. Korang buat apa kat sini? Saja nak tunjuk sesuatu. Apa dia? Oh, ni kerja korang rupanya. Patut dah. Aku tak tahulah macam mana nak berterima kasih kat korang. Tak perlu pun. Itulah artinya kemanusiaan yang seharusnya membantu antara satu sama lain. Lagipun, kita kan sahabat. Betul. Betul cakap korang. Sebab korang lah harapan aku ada balik. Jom makan. Aku belanja. Jom. Jom.